Liv Morgan dengan best wrestler in the world Dominic Mysterio. Tapi dari segi storyline saja je sebut, sebab nak tak nak kena mention juga best wrestler in the world Dominic Mysterio, yang sekarang ni best Intercontinental Champion of all time. Bila sebut nama dia kan, confirm view pergi punya, subscriber naik, orang tekan thumbs up. What's up bro, sis, mother sekalian, Hazwan Shah Bebe, #bukan Zizan, the best palatau in the world. Untuk video kali ni, kita nak cover pasal pipe bomb Karrion Kross. Sebab ramai sangat minta. And then kita nak cover juga berita betul ke yang Liv Morgan ni akan ke Hollywood dan join MCU punya projek. Tapi sebelum aku teruskan, make sure korang dah pun bagi thumbs up dekat video ni dan dah pun tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share belah butang subscribe. Tapi sajalah aku nak bagi tahu dulu, sebenarnya aku plan video kali ni aku nak kupas pasal ketidakmunculnya The Rock di WrestleMania. Apa dah jadi dengan The Rock dalam penglibatan John Cena turn heel ni? Adakah dia orang akan wujudkan satu group empire semua tu? Tapi bila aku fikir balik, better lah video tu aku buat as a stand alone video. Tapi itulah, aku akan buat pada video akan datang kalau SmackDown dengan Raw tak ada apa-apa yang menarik lah. And then aku pun tahu juga yang aku berhutang video Q&A members part 1 dan juga part 2, ataupun kalau ada part 3 lah kan. Tapi kita nak fokus ni dulu, Karrion Kross, Liv Morgan. Mungkin video akan datang Q&A part 1 dan The Rock punya pasal ni lah. So cerita pasal Karrion Kross punya pipe bomb, bila aku tengok hari tu, aku tak tahulah, aku rasa pipe bomb dia tu padu, tapi aku dah ada feeling yang tak memberi impact sangat pun. Dan bila tengok apa yang dah jadi sekarang ni, macam betul je tak bagi impact. Kau tengok apa yang dia buat dekat Raw sekarang ni dengan minggu lepas dia buat pipe bomb. First dekat WrestleMania tu nampak macam okay, Karrion Kross masuk WrestleMania, tolong Logan Paul, kacau AJ Styles. Nampak macam mungkin ada plan untuk Karrion Kross lepas dia punya pipe bomb. Tapi last bila tengok Raw yang last week dengan minggu ni, masih lagi Karrion Kross batu api. Kalau batu api tu tak apalah, tapi batu api tu biarlah api tu membara sikit. Ini api takat gitu je, takat api yang orang letak dekat lilin, orang nak api membara sikit. Macam bakar sampah punya api, at least nampaklah ada menyala, bukan menyala, maraklah sikit api tu kan. Ini tak, aku rasa macam at the end, apa yang aku rasa tu betul. Implikasi daripada pipe bomb tu tak menjadi apa-apa sangat untuk dia, unless WWE dah plan simpan, dan mungkin terlalu awal lah untuk aku nak kata macam tu. Tapi untuk apa yang kita dah nampak sekarang, itulah apa yang aku rasa. Bukan nak kata pipe bomb dia tak padu, macam aku cakap tadi, padu. Kau tengoklah apa dia cakap. Mula-mula tu memang kalau ada pacing lah untuk pipe bomb tu, memang daripada bawah lah dia bagi kau-kau. Sampai time tu kau boleh tengok Scarlett, wife dia kat tepi tu dah macam husband aku ni alright tak alright. Dia sendiri risau, silap-silap disebabkan promo ataupun pipe bomb Karrion Kross tu, dua-dua tu boleh kena buang. Tapi Karrion Kross memang lepas geram habis lah. Dia tak peduli apa, dia bagi kau-kau, bagi padu-padu. Dan memang kita sendiri rasa apa yang dia cakap tu pun betul. Tapi itulah, this is the reality of business. Okay, kalau Karrion Kross buat macam tu, dia sepatutnya kena push lepas dia punya pipe bomb. Bayangkan orang lain pun buat macam tu, masing-masing buat pipe bomb. Tak pasal-pasal WWE nak kena push semua orang. So that is the reality of business lah. Sedih bila tengok Karrion Kross tak kena push. Dekat NXT bukan main scary lagi dia ni, tapi dekat main roster macam nothing untuk dia. But then, macam aku cakap, reality of business. Kalau macam tu, aku pun nak si Akira Tozawa tu kena push. Macam tu je. Kau tengok kat Cruiserweight Classic bukan main sedap. Tapi kalau dah diorang ni semua kena push, siapa pula yang nak kalah? Silap-silap orang yang kita nak tengok kalah tu pula, orang yang WWE tak nak diorang kalah. Dan mungkin untuk segelintir orang rasa macam, dia ni tak patut kalah. Tapi kita pula rasa patut kalah kan. So, kita boleh bersuara lah pasal kita rasa siapa kena push, siapa yang patut kalah dan sebagainya. Tapi itu semua adalah pandangan kita semata-mata. WWE ada planning dia orang, nak tak nak, engkau superstar. Macam ni mungkin Karrion Kross punya pipe bomb tu tak terlalu menggegarkan internet macam mana CM Punk buat. Imagine kalau dia buat lagi besar ataupun lagi power daripada CM Punk buat, silap-silap, yes, boleh pergi. Tapi skala dia tu tak sebesar CM Punk. Pasal tu, impact dia sekarang ni tak nampak macam ada impact lah. CM Punk tu, benda tu pun berlaku dekat main event, baru lepas match dengan John Cena. So, memang caught people off guard lah. Dan tindakan WWE ambil dekat CM Punk untuk suspend dia lepas tu, membuatkan crowd lagi nak CM Punk kan. Nampak sangat CM Punk dah menyuarakan apa yang
crowd ataupun fan rasa selama ni. So mungkin untuk nak ada hasil ataupun kesan pada Karrion Kross, aku rasa dia kena buat something yang lebih besar. Tapi macam aku cakap lah, untuk situasi sekarang ni, kalau nak push dia, semua orang pun buat pipe bomb, nak push semua orang, then kau kena pilih pula siapa yang terbaik dan sebagainya. So lagi sekali, that is the reality of business. WWE ada plan diorang, dan plan diorang tu semua bukan kadang-kadang ikut pada favoritism sahaja. Aku ingat lagi Shaukat pernah cakap, tak ingat dekat mana dia pernah cakap, tapi dia kata WWE dah ada data dah, siapa yang diorang rasa nak kena push. Diorang bukan tengok data based on jualan merchandise saja. Google Analytics pun diorang tengok juga siapa antara wrestler yang paling banyak dicari dekat Google search. Tengok juga social media punya presence, siapa yang banyak follower, siapa yang macam video dia engaging. So bukan hanya pada siapa yang WWE minat, siapa yang WWE nak push, hanya pada merchandise. Kalau nak harap pada merchandise sahaja, mungkin Rusev dulu pun dah kena push. Tapi yang tu aku pun tahulah, bila ada Vince McMahon ni, Vince McMahon pun akan letak sekali. Kalau dia dah tak minat, peduli apa, tak payah push kan. Tapi ni sekarang era Triple H, aku yakin dia akan ikut lebih data, dan mungkin dia sendiri pun terperangkap. Yelah, budak-budak ni semua dia guna pakai baik masa NXT Black and Gold dulu, tapi bila naik main roster, tak ada space. Sebab NXT Black and Gold naik main roster, tapi main roster ni bila dah habis nak naik mana lagi? So diorang akan stay dekat situ juga. So pasal tu kau nak naik susah, sebab ada Roman, ada Cena, ada Rollins. Banyak nama yang kau nak jadi selevel tu susah. Nak tak nak diorang kena susun diorang punya main event, mid-carder, jobber. Tapi sayang sekali, itulah tempat Karrion Kross sekarang ni nampak macam jobber. Even mid-carder pun tidak. So kalau aku di tempat WWE, aku akan susun elok-elok siapa main eventer, mid-carder dan juga jobber. Tapi itulah sistem dia yang macam nak tak nak NXT habis kau naik ke main roster. Somehow some people kena jadi jobber juga. That is the business. Aku rasa orang yang tahu pasal bisnes ni pun akan faham lah. Tinggal dia orang okey ke tidak, Karrion Kross ni orang yang duduk dekat jobber tu. Kalau aku tak mahu Tozawa duduk kat jobber. Sebab aku dah pernah tengok apa dia buat dekat Cruiserweight Classic. Sama lah juga macam Karrion Kross. Dah pernah tengok apa dia buat dekat NXT. Tapi apa kita boleh buat? Just aku rasa mungkin untuk Karrion Kross, dia punya pipe bomb kena, skala dia tu, impact dia tu kena lebih besar lagi. Sebab dekat SmackDown, Andre the Giant Memorial Battle Royale, masa dia kena eliminate, crowd memang boo. Tapi lepas tu, tiap kali dia muncul ke apa ke, crowd tak heran sangat. Mungkin daripada segi data, engagement dekat social media ataupun Google search nama Karrion Kross ni tak up sangat. Mungkin merchandise dia pun lepas pipe bomb tu tak ke mana pun. So tak cukup skala besar kot. Ini pala tahu aku lah. Unless kalau korang ada pandangan yang berbeza, mungkin korang boleh share dekat ruangan komen dekat bawah. Apa-apa pun aku mengharap yang terbaik sebenarnya untuk Karrion Kross dan semua orang lah. So, Bad Lieutenant Tokyo ni cerita pasal apa? Dia cerita pasal ada seorang polis yang macam apa? Ketagih berjudi, dan juga seorang pegawai FBI ni mencari macam apa? Anak ahli politik yang hilang. Yang anak ahli politik yang hilang tu adalah anak perempuan. So, anak perempuan tu dipercayai akan dilakonkan oleh Liv Morgan lah. So, ini bukan projek bawa MCU ke apa, tidak. Ini satu filem yang lain lah. Tak silap aku, dalam filem ni pun ada Lily James berlakon. Tapi bila tahu berita ni, aku ada sedikit rasa macam kecewa lah. Sebabnya hari tu dah kemain hype tau nak tengok Seth Rollins ni ada dalam Captain America Brave New World. Tapi last tak ada Seth Rollins. So mestilah teringin nak tengok ada WWE punya wrestler, WWE punya superstar ni terlibat lah dalam projek MCU. Lagi-lagi MCU ni consider macam aku punya favourite project lah, tak kisah movie ke TV show ke. Sekarang ni pula aku tengah gian habis duk layan Daredevil, tapi baru season 3 yang dekat Netflix dulu lah. Born Again tak layan lagi, tapi akan layan lah lepas ni. So itulah, katalah kan, kalau one day korang nak tengok ni wrestler WWE superstar ni join project MCU, siapa yang korang rasa patut dan filem yang mana, bawa karakter apa, bawa watak apa. Mungkin korang boleh share benda ni juga dekat ruangan komen dekat bawah. Apa pun tak sabar juga nak tengok hasil kerja Liv Morgan dalam Bad Lieutenant Tokyo. So guys, itu je lah video pasal Karrion Kross dan juga Liv Morgan. Ni bukan suami isteri Karrion Kross dengan si apa ni, Scarlett. Liv Morgan dengan best wrestler in the world Dominic Mysterio. Tapi
dari segi storyline lah. Saja je sebut sebab nak tak nak kena mention juga best wrestler in the world, Dominic Mysterio, yang sekarang ni best Intercontinental Champion of all time. Bila sebut nama dia kan, confirm view pergi punya, subscriber naik, orang tekan thumbs up. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih. Datang lagi. Mother Father.